Puas hati saya mu. Apa cuk mak jatuh oh. Tompok tai itik saya mu. Oh. Oh, puas hati. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang mai dekat nasi ayam cili giling Pasir Pekeh. Abang mai sini disebabkan abang nak makan menu berbuka puasa nasi ayam saya mu. Let's jom saya mu, ikut abang tengok abang makan. Let's jom saya mu, let's jom. Okey saya mu, inilah kedai dia. Tapi hok paling penting saya mu, suasana Sungai Kelantan ni, oh puas hati saya mu. Nak ke suasana, saya mu kena mari sini deh. Jadi hok paling special sini, kalau saya mu mai buka puasa sini, dia ada semi buffet kuih muih. Untuk sepala tu 10 ya saya mu boleh tengok kemurahan kuih-kuih atas meja ni ke, macam-macam jenis kuih. Hok paling special kalau saya mu buka puasa sini, saya mu tengok ni. Kuih ni kuih klasik, kuih rare, saya mu tengok barang. Oh. Tu pilih barang ni dalam bulan puasa je ada. Tengok ni, hok ni Jalomah, hok ni pula bunga Tanjung. Tapi hok paling special, saya mu tengok barang rare ni dekat sikit tengok yang. Saya mu tengok ni. Dia panggil tai itik. Tu, bertompok-tompok tak itik. Okey, saya mau tengok pilih macam-macam jenis pilih puas hati saya mu tu. Yang ni pula kuih dalam bulan puasa je ada teri mandi. Yang tengok teri mandi saya mu. Oh, puas hati saya mu. Kena ni ke buka puasa ke. Cerah putih mata tu. Ni pula barang special butir nako tu. Pekak molek, leit molek, comel saya mu. Kalau kita tengok kuah dia tu sangat-sangat pekak molek gitu. Okey, saya mu hari ni abang nak makan menu berbuka puasa nasi ayam cili giling. Sotale saya mu, sekali abang nak buka puas hati. Ayam seko. Okey, assalamualaikum saya mu hari ni. Abang mai dekat nasi ayam cili giling, saya mu tengok menu berbuka abang atas meja gini ke. Main betul-betul sangat meriah saya mu. Satu tali nasi ayam seko saya mu tu puas hati tu. Dia untuk 4 orang makan. Penuh saya mu. Okey, saya mu boleh tengok ayam seko ni saya mu, ayam panggil saya mu tu besar. Seko gini makan berbuka puasa sangat-sangat puas hati. Ayam dia panggil tu sangat-sangat berjusi. Bagai tu. Puas hati saya mu. Ni, poho belah kanan. Bismillah. Sabut tu lah. Okey, orang ni pula abang nak makan dengan nasi saya mu deh. Dia ada sup deh. Sup pula dia ada kerompeh saya mu. Sup kerompeh kaki ayam. Kita ambil sup yang saya mu letak dalam ni. Bila buka puasa dengan nasi ayam, kuah kena banjir. Bawa puas hati. Lepas tu kita masuk kicap dia deh. Kita bubuh kicap tani saya mu. Kita siramkan dengan kicap. Tapi hok paling special ni saya mu, sambal giling dia tu bagai. Hok ni perfect ni. Letak dalam ni. Lepas tu kita ambil ayam, tengok isi ayam dia tu. Comel isi ayam letak sini saya mu. Tu. Kombinasi nasi ayam. Bismillah. Tapi hok ni saya kena pelebih sikit dah. Sambal cili giling dia kena pelebih. Ambil ni sayur-sayur rare sikit letak sini. Tengok bagai. Bismillah. Wow. Isi tu ke bahagian dada tu. Kalau kita tengok tu berjusi molek, cicoh dengan sambal ni saya mu. Tu. Sedap. Sedap. Banyak roti. Nak habis nak nasi. Stop mak nasi nak habis dah saya mu. Sedap. Oh, puas hati sungguh kan. Tapi ayam dia puas hati saya mu. Sambal cili giling dia puas hati letak gini saya mu. Tu bagai. Bismillah. Oh, jadi molek. Okey, so lagi ni abang nak makan colek dia deh. Kalau saya mau tengok kemudian colek dia ni ke 20 ya. So tale gini dia panah-panah deh. Saya mau tengok colek dia ni hok main peranai saya mu. Okey, saya mau tengok colek dia tu pekak molek ke tu. Oh, ni main peranai ni saya mu. Wah, hati ke tu bagai. Jadi dalam ni dia ada macam-macam. Celup dalam ni tu bagai oh. Bismillah.
Wow. Lepas buka puasa, kita pun kena kuih deh. Oh ni pula saya mau tengok ni. Putih neraka dia tu. Hak penting dia tak manis mana deh. Telur, gelok. Okey, oh ni saya mau tengok kemudian kuih-kuih. Jadi hak mana main buka puasa sini deh? Dia ada semi buffet untuk kuih 10 hiasan kepala, makan siapa pecah perut deh. Kali hak banyak kuih hak ni saya mau tengok ni. Tompok tai itik saya mu tu. Dia orang panggil tai itik. Dalam bulan puasa je ada tu barang. Comel. Bismillah. Barang rare. Jalan mah. Oh ni bunga tanjung saya mu. Sedap. Oh ni pula tengok barang. Wah tu. Sempurna. Lepas tu Abang NO pula air deh. 3 jenis air tapi hok paling special saya mau tengok ni. Air tembika saya mu buka puasa, paling panas-panas main puati tu barang. Wow tu barang. Bismillah. Wow. Sejuk semua tekuk saya mu. Oh ni green tea deh. Oh ni pula mango shake saya mu. Berlemuk mango dia saya mu. Sempurna molek. Okey saya mu, menu berbuka puasa Abang hari ni ke. Main betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Barang boh.